Assalamualaikum, selamat. Kita jumpa lagi. Hari ini hari Selasa. Rabu. Kita jumpa lagi dalam sesi step by step media akrilik. Kali ini dekat canvas 60 cm kali 90 cm. Canvas yang dibeli daripada PSD. Ini ada sebuah potret detail siap dengan background sekali. Background nampak. Background klasik. Dia punya interior tu. So, step ni yang boleh lukis baju dia ya. Baju dengan design detail bunga. Dalam lukisan realism ni, boleh cuba lukis detail lah supaya kita nampak apa yang kita tiru tu real lah. Kan? Ianya bukan sekadar corak tetapi dengan tonasi sekali. Tu lighting dengan shadow. So lah nampak batu tak nampak lah. Tempek je kan. Nampak yang dia melekat. Ada dalam badan manusia tu lah. So second, boleh lukis warna flash. Ada warna flash. Merah, pink, kuning. Untuk membentuk suatu kulit putih ya. Skin, warna kulit manusia yang cerah. So boleh cuba buat tonasi dulu dan glaze dengan blend dengan putih. So begitu juga item lain seperti jam, cincin dan sebagainya lah. Ini contoh suatu detail potret yang boleh ambil upah daripada orang. Termasuk kostum, background, menggambarkan situasi tersebut dan juga wajah lah. Biasa saiz macam ni boleh ambil agak mahal juga sebab dia detail, kena buat satu-satu. Dan memek mukanya pula. Kan, kita tak boleh main-main. So, kita serius. Okey, cuba teka siapa yang boleh lukis ni. Dulu boleh dapat tempahan daripada seseorang yang ingin melukis muka The Legend ni. Dan orang tu tak jadi ambil. So, dia tak ajar deposit pun. It's okay. Letak kat galeri yang beli, it's okay. Sebab dia gambar seorang legend yang boleh hormati. Kita blend, kita finalizekan potret ni. Kalau kita buat belakang dulu, jadi kita dah ringan lah kerja kita untuk detailing. So, kita fokus dekat muka dia, dekat skin color dia, lighting. Dengan memek muka dia tu, nampak dia ceria. InsyaAllah, siaplah potret kita. Harap siapa ingin tepat, jom jumpa.